warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi habbaba ilayna al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan pada tengah hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, insya-Allah pada tengah hari ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Iman dan Kehidupan. Kita sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 135 pada nombor yang kelima, masih lagi di bawah tajuk Cinta dan Kasih Sayang. Muka surat 135 pada nombor yang kelima, di bawah tajuk Cinta dan Kasih Sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, kita mencintai Allah selaku manusia yang mencintai kebaikan dan jasa. Hati nurani manusia mencintai siapa yang berbuat kebaikan dan berjasa kepadanya. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, secara fitrah semula jadi yang Allah letak dalam hati manusia, hati manusia akan suka dan mencintai, antaranya yang utamanya ialah kepada Tuhan, yakni mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Allah Ta'ala meletakkan fitrah sasaran hati manusia itu
kepada mencintai orang yang suka melakukan kebaikan dan orang yang mungkin ada jasanya kepada kita. Selalunya jenis ni kita akan suka, hati kita akan cenderung, akan seronok, akan ada rasa minat pada orang yang suka melakukan kebaikan. Macam kita suka orang yang mengaji ilmu, orang yang hadir majlis-majlis ilmu, orang yang rajin menonton live majlis-majlis ilmu seperti tengah hari ini. Kita akan jadi seronok, kita akan rasa suka pada manusia yang seperti itu, yang hidupnya suka melakukan kebaikan, yang hidupnya tidak pernah puas untuk melaksanakan perkara-perkara yang baik-baik. Dan kita akan lebih seronok, terutamanya lebih gembira pada orang yang jasanya ada pada kita. Tentu-tentulah Allah Ta'ala lah yang paling berjasa dengan kita. Tentulah mak ayah kita yang jasanya cukup besar dengan kita. Jadi secara fitrah, hati manusia dia akan mencintai ibu ayah, dia akan mencintai Allah. Hati kita yang bersih ni akan seronok dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah adalah manusia yang paling banyak jasa kepada kita semua. Termasuk kita mengenang jasa suami kita, isteri kita, anak-anak kita, adik-beradik kita. Ini kita panggil perasaan hati. Fitrah dia menjurus ke arah itu. Dia akan suka orang yang buat baik dan yang berjasa kepadanya. Manakah kebaikan dan jasa yang lebih besar dari menciptakan manusia, dari tiada menjadi ada dan menciptakan manusia dalam bentuk yang amat-amat sempurna? Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, tentulah jasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar, yang paling besar, yang wajib kita hargai. Jasa Allah yang tidak ternilai kepada kita terlalu banyak, terutamanya dalam proses menciptakan yang satu makhluk yang bernama manusia. Yang kita ni dulunya tidak wujud, tidak ada. Lalu Allah Ta'ala ciptakan sekarang kita wujud. Itu jasa Tuhan yang dikira antara yang terbesar. Walaupun Allah Ta'ala ni dia boleh buat macam-macam dah, tapi kita cerita pada nisbah kita sebagai manusia. Sebagai manusia ni, itu jalan cerita dia. Allah dah jadikan kita daripada tak ada kepada ada. Itu dah cukup besar rahmat untuk kehidupan kita menjadi seorang manusia. Sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, tolong kita kenang jasa Allah yang menciptakan kita menjadi manusia. Sebab bila kita dah jadi manusia, itu satu rahmat. Dan kita jadi manusia pula, manusia yang Muslim, itu lagi besar rahmat. Dahlah jadi orang Islam, kita pula dipilih oleh Allah jadi orang beriman, orang yang baik-baik. Allah pilih kita jadi geng kuliah, geng surau, geng kuliah, geng mengaji, geng baca Quran. Alhamdulillah. Takut tuan-tuan, sebab di luar sana ada manusia yang tak baik akhlak. Jadi bila Allah dah ciptakan kita jadi manusia, tidak jadi makhluk yang lain, itu dah besar rahmat.
Kalau Allah jadikan kita binatang, Allah jadikan kita tumbuhan, kita pun tak ke mana tuan-tuan. Kan? Kita nak hidup macam manusia tak boleh. Binatang ada gaya hidup tersendiri, makhluk lain ada gaya hidupnya masing-masing. Tapi bila Allah Ta'ala pilih kita jadi makhluk yang bernama manusia, yang disebut tadi sempurna kejadiannya. Penciptaan kita antara penciptaan yang sangat sempurna yang Allah Ta'ala ciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Allah buat kita ni dah komplit, dah cantik. Kalau kita tenung, kita renung elok-elok. Semua kejadian manusia yang Allah Ta'ala buat ni sangat sempurna. Kita katalah dari hujung rambut sampai hujung tapak kaki kita. Semua benda Allah buat daripada mata, muka, telinga, hidung, lubang hidung, bulu hidung, misai, janggut, gigi, gusi, lidah, air liur, perut, dada, tangan, kaki, sampailah ke bawah. Allah Ta'ala ciptakan bentuk manusia itu dengan Allah sebut ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian, secantik-cantik kejadian. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita dipilih jadi manusia, wajib kita bersyukur. Alhamdulillah di atas kenikmatan yang Allah dah beri kepada kita sehingga ke saat ini. Bila kita jadi manusia ni, banyak fadilat, banyak kelebihan. Jadi tuan-tuan, tugas kita hari ini adalah menjadi abdi yang terbaik, menjadi hamba yang terbaik kepada Allah dalam setiap gerak kerja yang kita lakukan pada setiap hari. Baik, kemudian tuan-tuan, antara jasa Allah lagi kepada kita, dia bukan sahaja menciptakan kita dalam bentuk yang sempurna yang kita sebut tadi, tetapi diberikan kuasa dan kesanggupan untuk memakmurkan bumi, serta dijadikan Tuhan alam ini seluruhnya untuk kebaikan manusia. Allahu Akbar. Bukan Allah buat kita jadi manusia saja, tapi dalam banyak makhluk Allah pilih kita jadi khalifah untuk mengurus tadbir bumi. Siapa yang urus tadbir bumi ni tuan-tuan? Manusia. Kan Perdana Menteri Malaysia kan manusia, Perdana Menteri Jepun pun manusia, Raja Saudi pun manusia. Dia bukan spesies lain. Katalah Allah letak monyet mentadbir dunia, dah, bukan, manusia. Sebab manusia ni dia ada kelebihan. Sebab itu Allah bagi manusia ni jadi khalifah, menjadi pentadbir seluruh alam ini, dunia ini khusus. Dan kalau kita sedar ataupun tidak sedar tuan-tuan, lebih hebat lagi, semua makhluk yang Allah ciptakan, Allah Ta'ala buat untuk kebaikan manusia. Allah buat buah-buahan untuk kita makan. Allah buat binatang untuk kita tunggang, untuk kita makan. Allah buat laut sungai untuk kita, gunung ganang untuk orang healing, pergi hiking apa semua untuk kita. Allah buat langit bumi untuk manusia. Allah buat cahaya matahari untuk kita. Allah buat malaikat untuk jaga kita. Ini bukan main-main punya perkhidmatan yang Allah letak. Seluruh makhluk lain berkhidmat kepada kita. Seluruh makhluk memberikan perkhidmatan kepada kita. Dia jaga kita. Allah buat semua untuk kita. Allahu Akbar.
Jadi kalaulah manusia ni tak reti nak bersyukur lagi, Allah buat oksigen untuk kita, cahaya matahari untuk kita, malam untuk kita, siang untuk kita lah, kenderaan apa segala bagai, semua untuk kita. Jadi tugas kita yang saya sebut di awal tadi, jadi hamba yang mensyukuri, yang pandai berterima kasih, yang sentiasa menghargai nikmat, kepelbagaian nikmat yang Allah telah beri, Allah telah campakkan kepada kita sampailah tengah hari ini. Alhamdulillah. Jadi tak usah kita jadi hamba yang kufur, hamba yang degil, hamba yang ada rasa macam nak melawan Tuhan. Jangan. Sebab kita tak ada apa pun kekuatan yang kita nak tunjuk hebat, handal pada Tuhan, tak ada tuan-tuan. Kita ni menumpang saja. Baik, itu disebut dalam Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Tuhan yang menciptakan apa yang ada di bumi seluruhnya untuk kepentingan kamu. Kamu tu siapa? Manusia. Allah kata dia buat semua yang ada di bumi ni. Tak kira lah nama dia galian ke, emas, perak ke, timah ke, jongkong ke, apa benda sekalipun. Kan? Dengan kalsium yang ada, garam yang ada, laut, sungai, ikan, segala tu Allah buat untuk kamu, kata Allah. Untuk kepentingan kita. Dan maha baiknya Allah, maha baiknya Allah ni, kita kata macam ni lah, tak pernah habis. Tuan-tuan, daripada kecil dulu kita membesar dengan ikan kembung, ikan selar kuning lah. Mak kita goreng, bau kicap, hancur-hancurkan isi ikan tu lah, gaul dengan nasi lah. Sedap. Telur rebus. Daripada kita kecil, darjah 2, darjah 3 makan nasi, ikan, telur, kicap semua ni, sampailah kita dah besar ni, dah beranak pinak pula kita, ikan kembung duk ada situ, selau kuning tak habis-habis dalam laut, sotong tak habis-habis, ikan pari duk ada situ lah, orang buat asam pedas kat Melaka. Cuma kalau habis ikan pari, mengamuk orang Melaka. Asam pedas tak ada, kan? Jadi tuan-tuan, Allah buat ni stok tak habis. Sebab Allah dah kata dah, untuk kepentingan kamu. Allahu Akbar. Tu saya kata tadi, kalau adalah manusia dalam dunia ni tak reti juga nak bersyukur, bila kita dah ceritakan semua yang Allah dah siapkan, itu memang manusia yang betul-betul hati dia sangat keras, hati dia sangat degil, kan? Dia tak reti nak bersyukur di atas semua nikmat yang Allah Ta'ala dah bagi pada kita sejak dalam perut ibu, tuan-tuan, sampailah tengah hari ini. Alhamdulillah. Terlalu banyak, tuan-tuan. Tugas kita sebut Alhamdulillah saja. Paling-paling kurang lah, Alhamdulillah lah, paling kurang. Yang lain tu dengan cara kita taat, kita sedekah, kita baca Quran, kita taat perintah Allah Rasul. Itu cara bersyukur. Tapi paling common punya, lazimkan sebut Alhamdulillah. Sebagai tanda kita ingat kepada Allah yang telah menjadikan rezeki-rezeki yang terbaik kepada kita sampailah di saat ini. Alhamdulillah. Baik, satu lagi dalil, surah Luqman ayat 20. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah kata, tidakkah kamu memerhatikan bahawa Allah telah mengadakan apa yang ada di langit
dan apa yang ada di bumi untuk kamu, dan dicukupkannya kurniaannya itu lahir dan batin. Allah dah buat apa kat langit, apa kat bumi. Untuk siapa? Untuk kita. Dan untuk kita. Dan dicukupkannya kurniaannya itu lahir dan batin. Luar dalam ni Allah bagi cukup itu. Sebab itu hati manusia yang keras ni kadang-kadang dia lupa pada Tuhan. Ada sahabat tanya dalam ni, dia kata hati Yahudi tu macam mana, tak ada rasa ada Tuhan ke? Dia tanya soalan. Jadi tuan-tuan, hati Yahudi ni sama macam hati kita lah, kan? Hati manusia dia serupa je, Yahudi ke, Kristian ke, orang asli ke, orang Islam ke. Cuma macam mana kita menggunakan hati itu untuk linkkan dengan agama, itu saja. Puak-puak tu dia tak link dengan agama yang betul, dia tak link dengan ketuhanan yang betul. Itu yang jadi sesat. Tu yang hati jadi kotor, tu yang hati jadi keras, jadi degil. Sebab itu kita kena mengaji lah. Itulah jawapan dia. Jalan mudah nak lembutkan hati, nak tenangkan jiwa, tuan-tuan kena hadir, kena duduk dalam majlis-majlis ilmu seperti ini. Saya sebut kemarin dulu pun, saya rasa saya ada sebut dalam kuliah maghrib saya. Saya kata tidak ada tempat yang paling indah, yang paling tenang, yang kita melihat wajah-wajah manusia yang ada di dalamnya, melainkan ketenangan itu kita hanya jumpa di kawasan surau dan masjid sahaja. Macam tuan-tuan, orang yang selalu datang surau masjid, wajah kita Allah campak ketenangan. Sebab kita duduk dalam tempat yang paling tenang dalam dunia. Rumah Allah, surau, masjid, madrasah, ini tempat ketenangan. Allah buat turun ketenangan, Allah buat turun rahmat, hidayah, petunjuk, kasih sayang, pahala, segala-galanya. Baik itu bila kita duduk dalam surau ni, wajah orang surau, semua wajah yang tenang. Walau kita serabut macam mana pun tuan-tuan. Saya 27 tahun dah ceramah di surau masjid kan. Jaranglah tengok muka orang surau macam muka 13 Mei. Muka macam nak gaduh kan, tak puas hati, tak ada. Semua orang surau ni tenang wajah, relax. Walaupun masalah ada kan. Tengah mikirkan minyak 300 liter sebulan ni cukup ke tidak kan. Banyak masalah. Saya dah buat calculation. Aku pun geram pula. Kan? Saya dah semak saya punya penggunaan minyak untuk bulan Ogos, bulan lepas. September tak habis ni kan. Saya kira untuk bulan Ogos je sebulan saya pakai minyak 483 liter. Apa yang aku? Lebih daripada kuota 300. Nak kena guna subsidi e-healing pula kan. Jadi tuan-tuan, tapi kalau kita pakai bini gitu ni boleh tak? Boleh kan? Jadi dia lesen semua lah. Selamat lah. Kita tumpang bini kita punya IC kan. Dia ada lesen tak apa. Jadi 600 ya sebulan. Saya sebulan-sebulan memang banyak tu. 400 saya kira baru ni lebih kurang 483 liter. Hampir RM1,000 sebulan. Dia minyak. Itu bawa, itu saya bawa tu dah kira pemanduan yang paling berhemah. Betul-betul tak tekan punya kan. 1-2 tu jarang dapat. Kadang-kadang naik angin 1.6 lah kan. Kadang-kadang. Tapi biasa kita bawa relax je. Tenang kan. Kalau full tank RM100 kereta saya Honda CR-V yang baru tu. Full tank RM100. Boleh lah dapat 550 kilo, 500 kilo lebih boleh dapat. Kan? Jimat lah, jimat. Pernah saya dapat 600 lebih, 640 kilo full tank. Dia ada hari-hari yang kita mandu tu warok tu memang jimat dia kan. Tapi tak apa. Nak ceritanya tuan-tuan,
Itulah benda dia dalam hidup, kan? Yang kita nak ketenangan tadi. Jadi Allah kata, aku dah siapkan dah di langit, di bumi, semua keperluan untuk manusia. Dan bukan itu saja, tapi Allah Ta'ala juga dia siapkan zahir dan batin kita. Dilengkapkan semua fasiliti yang ada. Semua yang Allah buat adalah untuk kegunaan manusia. Allah. Itu saya kata di awal tadi, tuan-tuan, sedar tak sedar, antara banyak-banyak makhluk yang ada, kitalah makhluk yang bernama manusia yang paling beruntung sekali. Yang paling beruntung sekali, tuan-tuan, dalam pelbagai makhluk, binatang, tumbuhan, langit, bumi, planet, cakrawala, oksigen, air, kita paling beruntung. Sebab kita diberikan tanggungjawab dan kita diberikan amanah yang besar untuk menguruskan dunia yang sangat hebat. Saya minta maaf kalau saya baca komen. Saya dah send gift untuk Ustaz buat bayar dia minyak. Dapatlah dia minyak, alhamdulillah. Ada yang Singapura. Terima kasih. Diorang ni pun akan akal kan. Jadi tuan-tuan, tugas kita, tuan-tuan, adalah bersyukur lah. Sebab dalam banyak makhluk Allah pilih kita urus takbir dunia. Walaupun kita tahu lah, yang Allah sebut dalam ayat lain tu, innahu kana zaluman jahula. Itu antara perangai hodoh manusia bila dia diberi amanah, bila dia diberi tanggungjawab dah. Apa dia? Allah kata manusia apabila dia memikul amanah tanggungjawab itu, dia dalam keadaan zaluman, dia akan berlaku zalim, buat jahat, dan jahula, dalam keadaan dia sendiri pun jahil. Jadi sebab itu kita kena keluar dari kelompok kejahilan ini. Kena keluar dari kepompong kejahilan. Tak boleh duduk dalam kejahilan yang terlalu teruk, tuan-tuan. Hari ini kadang-kadang kita pun jadi takut. Kita bukan nak judge manusia, kita tak boleh nak hukum orang. Tapi kadang-kadang bila kita tengok statement-statement yang keluar dalam media sosial, kan, banyak kes baru ni pun ada kes yang bertudung, lepas tu tanggil tudung. Bila dia dah tak pakai tudung, dia kata, saya rasa sekarang ni saya lebih dekat dengan Tuhan. Itu macam mana tu, tuan-tuan? Dia dah tanggil tudung, dah pakai free hair, kan. Lepas tu dia kata, masa saya bertudung dulu saya rasa jauh, sebab saya buat kerana manusia. Tapi hari ni bila saya dah tak pakai tudung, saya buat kerana Allah. Pening kan? Saya takut statement macam ni. Takut pada anak-anak remaja kita, kan? Takut anak-anak gadis kita, budak-budak perempuan muda-muda, budak sekolah ni, dia terpengaruh. Sebab dia kan suka tengok influencer, kan? Jadi dia mudah terpengaruh dengan influencer yang macam tu. Jadi macam mana kita boleh buat satu kenyataan di saat kita sedang melanggar perintah Allah, kita dedahkan aurat kita, lepas tu kita kata, saya sekarang sedang mencari jalan sendiri, dan saya rasa dengan apa yang saya buat sekarang ni, saya lebih dekat dengan Tuhan. Salah statement tu, tuan-tuan. Bahaya statement tu. Dan hidup ni kita tak boleh cari jalan sendiri. Tak boleh. Kalau kita cari jalan sendiri, kita akan cari jalan yang memuaskan hati kita saja. Yang kita rasa okey, kita ambil. Yang kita rasa tak okey, kita tinggal. Itu nama dia memilih jalan hidup sendiri. Tapi kita hidup ni dipaksikan atas dasar agama. Kita tak boleh hidup ikut kepala otak. Tak boleh. Kita hidup kena berpaksikan agama. Kalau hidup ikut kepala otak, minta maaf saya sebut, tuan-tuan, kita solat zuhur kejap lagi tak payah ambil wuduk. Kalau ikut kepala otak tak. Akal kita kata nak semayang dah bagus, tapi apa yang menyusahkan orang kena ambil wuduk sejuk-sejuk, meletar apa semua, yang perempuan kena tanggal tudung, make up habis tanggal balik tak. Nak ambil wuduk punya pasal, apa yang menyusahkan sangat?
Apa masalah? Azan dia terus je semayang. Apa susah sangat? Kenapa mesti ada syarat wuduk tu? Bila ikut otak, dia tak nak wuduk. Contoh dia macam tu lah dah. Itu akal kita. Akal kita ni sebab dia banyak akal. Nama pun akal lah. Dia banyak akal. Dia nak lencong sana, nak lencong sini. Dia nak senang. Sedangkan agama dah fitkan kita punya jalan hidup. Kau nak masuk syurga, yang ni jalan dia. Nak pergi neraka, ni jalan dia. Itu saja. Jadi kita jangan buat statement yang mengelirukan orang. Saya akan pilih jalan saya sendiri dan saya rasa saya sedang dekat dengan dia. Bahaya tuan-tuan buat kata-kata macam tu tak. Jadi sebab tu saya kata ilmu tu penting. Sangat penting. Sebab itu alhamdulillah saya sebut dah merata-rata tuan-tuan. Kita dah hidup tahun 2025 dah. Orang kata dah hujung-hujung zaman dah. Akhir zaman dah kita duduk ni. Tersangatlah akhir zaman ni. Tapi alhamdulillah apa yang kita perhatikan dari segi kita kata semangat orang nak mengaji kuliah ni hari ni berbanding 20-30 tahun dulu, sekarang ni sangat kuat. Orang nak mengaji ilmu agama hari ni sangat bersemangat, kan? Dia sangat kuat, bersungguh berbanding dulu. Dulu pun kita tengok jadual kuliah pun tak banyak, kan? Sebulan-sebulan 10 hari je kuliah, 20 hari tak ada kuliah. Dulu. Hari ni jadual semua surau masjid saya tengok 30 hari full screen TV, 30 ustaz. Kan? Cuti pun kuliah, semangatlah. Alhamdulillah. Itu yang kita nak, peningkatan semangat manusia nak mengaji sebab nak fahamkan ilmu tu dengan baik. Dan saya tengok pun banyak juga di platform media sosial, terutama TikTok, FB apa semua, yang bukan sahaja asatizah, yang bukan asatizah pun, tapi dia ada kepakaran ilmu tertentu, mereka akan share, buat live benda-benda yang baik-baik yang orang boleh tengok, kan? Senang, hari ni senang tuan-tuan. Kita tak ada alasan tak boleh dengar kuliah. Oh, saya tak dapat datang ustaz. Ustaz tu buat live, boleh tengok kat rumah pun, kan? Kita tak ada alasan. Dulu 20 tahun dulu tak ada handphone yang canggih, bolehlah kita sembang. Zaman Nokia 3210 tu memanglah tak ada live apa benda pun. Tapi hari ni dah banyak macam-macam platform yang ada. Jadi kita hanya memilih saja. Nak dengan tidak aja, kan? Nak dengan tidak. So kita carilah apa yang kita nak. Sebab itu saya katakan di awal tadi, ilmu tu sangat penting. Ilmu tu sangat-sangat penting untuk memastikan perjalanan kita yang ke depan ni berjalan baik dan berjalan dengan lancar. Sebab saya tengok mutakhir ni orang mengaji pun alhamdulillah ramai. Semangat orang mengaji tu tinggi, kan? Kuliah-kuliah musim cuti minggu lepas ni, kan? Cuti 4 hari sampai Selasa tu hari Malaysia. Lepas tu sambung cuti sekolah pula sampai hari Ahad baru ni. Kuliah jalan. Walaupun kehadiran kurang sikit, kan? Sebab cuti, kan? Orang balik kampung, orang jalan. Tapi tak apa, kuliah jalan. Semangat. Sabtu, Ahad minggu lepas, Isnin, Selasa yang cuti tu, 4 hari tu saya betul 4 hari kuliah subuh. Sabtu Ahad memang ada dah. Isnin Selasa tu tambahan, kuliah subuh. Saya pergi satu surau tu yang syok, kuliah subuh hari Isnin 15 September. Dah habis semayang wirid semua, dah nak start kuliah, JK pun letak meja. Tapi dia tanya dulu. Dia kata, ustaz, macam mana kuliah subuh, nak on tak on? Saya kata, saya dah datang. Apa yang on tak on? On je lah, kan? Saya dah datang ni, jalan je lah. Saya kata tak apa. Kenapa tanya macam tu? Saya cuba saya tengok berapa orang. Saya kira ada 8 orang. Dia kata sikit tu. Tak apa, saya kata sikit pun tak apa. Janji orang. Saya kata janji orang. Jangan hantu ke apa, saya tak mahu. Kalau orang tak apa, kita jalan. 3 orang pun jalan. Saya kata. Sebab saya tak bimbang, sebab saya ada buat live. Bila kita buat live tu, insyaAllah akan lebih ramai lah daripada yang datang langsung. Jadi saya kata tak apa, 8 pun jalan. Dah lah hujan kan. Subuh tu hujan.
Baru 20 minit kuliah, 4 tidur, tinggal 4 tu yang dia tanya on tak on tu. Sebab dia pun dah tahu dah risiko dia apa kan. Jamaah akan mati syahid sebelum berjuang kan. Jadi tak apa, saya kata yang tidur biar dia nak tidur kan. Tak kisah, yang penting kita duduk tu dalam majlis ilmu kan. Walaupun kuliah subuh tak lama, sekejap je, cerah-cerah matahari 7 suku berhenti kan. Yang penting ngaji tu. Macam tuan-tuan lah datang dah separuh jalan macam ni kan. Tak apa, dapat dengar sikit-sikit, ambil semangat, tumpang berkat. Itu je. Hidup kita ni apa sangat kan? Ibadah kita pun bukan hebat macam mana pun. Saya pun ibadah biasa. Kita sama-sama lebih-lebih kurang je ibadah kita. Jadi sebab itu kita kena pertajamkan lagi ilmu yang ada, supaya apa yang kita buat ni biar dia, orang kata, betul atas track dia. Kan? Kita nak atas track yang betul. Kita tak nak terpesong, kita tak nak tersasar. Sebab buat amal ni penat tuan-tuan. Jadi kalau kita buat tak bersungguh, rugi. Kita akan rugi. Pahala tak dapat, apa pun tak dapat. Na'udzubillah. Baik, kita habiskan satu lagi poin yang terakhir, yang ke-6. Orang beriman mencintai Allah dengan sepenuh hatinya, melebihi dari cinta manusia kepada ibu bapanya, kepada anaknya, bahkan kepada dirinya sendiri. Jadi itu yang sepatutnya, perasaan yang mesti ada dalam hati saya, tuan-tuan dan ibu-ibu sekalian, iaitu kita mesti meletakkan kecintaan yang paling tinggi kepada Allah, melebihi kasih kita pada mak ayah kita, adik-beradik kita, anak isteri suami kita dan siapa-siapa pun, termasuk diri kita sendiri. Maksud kita mencintai Allah itu maknanya kita kata macam ni, apa hal sekalipun kita letakkan Allah, apa hal sekalipun dahulukan Allah Ta'ala. Kita ada masalah, rujuk pada Allah. Kita ada hal yang sangat penting yang belum selesai, kita minta, kita berdoa, kita mengadu pada Dia. Mana apa masalah dalam hidup, apa yang kita hadap, segala-gala kita letakkan keutamaannya adalah pada Allah Ta'ala nombor satu. Kalau bahasa mudah dia, apa hal, Allah Ta'ala dulu. Allah kata apa? Allah kata okey, aku buat. Allah kata tidak, aku tak buat. Allah benarkan, aku buat. Allah kata jangan, aku tak buat. Itu maknanya mencintai Allah melebihi segala-galanya. Dan itulah yang biasa dibuat oleh para sahabat dan salafus soleh zaman-zaman Nabi dulu. Kita kata kecintaan mereka pada Allah dan Rasul terletak di maqam yang sangat-sangat tinggi. Jadi sebab itu kita kena belajar benda tu, belajar mencintai Allah. Sebab apa kena letak Allah tu keutamaan? Sebab Dia segala-galanya. Tuan-tuan boleh hidup sampai tengah hari ni pun sebab Allah. Tuan-tuan boleh bernafas lagi, boleh makan minum tadi, kan? Ada selera makan, siapa bagi? Allah Ta'ala yang bagi. Saya boleh drive kereta sampai ke KL ni, Allah yang izin. Semua sebab Dia, tuan-tuan. Kita tak ada apa, tompang-tompang je, kan? Kita hanya menumpang kasih atas dunia saja, menumpang rahmat, kasih sayang, belas kasihan Allah. Tak ada apa, tuan. Tuan-tuan bayang Nabi kata Allah tengok bumi macam mana Allah tengok sekeping atau sehelai sayap nyamuk. Kecil sangat dunia ni pada pandangan Allah, tak ada apa nilai tu, macam sayap nyamuk. Sayap nyamuk pun kita rasa tak ada apa nilai. Jadi macam itulah kita sebenarnya pada sisi Allah, tak ada apa, tuan-tuan. Yang kita rasa nak sombong, yang kita tiba-tiba hidup rasa nak berlagak, tiba-tiba rasa nak besar diri lah, jadi rasa hebat. Jangan, tuan-tuan. Kita ni hamba-hamba yang kerdil, yang hanya menumpang kasih saja. Baik, kemudian bila kita dah mencintai Allah, penulis kitab ni bagi tahu
dicintainya pula apa yang datang daripada Tuhannya. Dan segala apa yang dicintai Tuhannya, contoh dia apa? Dicintainya kitab yang diturunkan Tuhan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan dicintainya Nabi yang diutusnya menjadi rahmat bagi setiap alam. Dan dicintainya manusia golongan yang baik-baik, mereka yang mencintai Tuhan dan mereka yang cinta kepada Tuhan. Jadi kita kena kasih kepada Al-Quran. Sebab Al-Quran itu datang daripada Allah Ta'ala. Al-Quran itu Nabi kata kalam suci, yang antara kelebihannya kata Nabi, bila kamu baca, kamu tak akan pernah langsung sekalipun, sedikit pun kamu rasa jemu. Tak ada. Baca benda lain cepat jemu, tapi baca Quran tak pernah jemu. Ulanglah banyak kali. Tiap-tiap kali kita solat subuh, solat maghrib, solat isyak, kita tahu dah habis takbiratul ihram, imam baca doa iftitah, lepas tu imam baca kuat-kuat suratul Fatihah. Kita tahu. Dan benda tu kita dengar tiap-tiap kali kita sembahyang. Tahu dah sehari imam akan baca Fatihah, tapi kita dengar jemur, tak pernah jemur. Walaupun kita tahu benda tu berulang 17 kali tiap-tiap hari, 17 rakaat. Itulah kehebatan Quran. Jadi kita kena meletakkan kecintaan diri kita terhadap Al-Quranul Karim, sebab dia datang daripada Allah. Termasuk kita kena kasih kepada Nabi dan Rasul. Sebab apa? Sebab Nabi dan Rasul juga Allah yang kirim. Dia bukan manusia biasa-biasa, tapi manusia luar biasa yang dipilih oleh Allah. Kan? Kalau dalam cerita Melayu dia panggil lelaki kiriman Tuhan. Rama ke-7. Itu sebenarnya para Nabi dan Rasul. Kan? Bukan untuk lelaki kau tu. Tak. Dia sebenarnya Nabi, lelaki kiriman Tuhan. Itulah Nabi. Patutnya kita kena sayang ke Nabi. Kita dah masuk awal Rabiul Akhir, kan? Kita baru lepas je, sebulan lepas Rabiul Awal. Kita sambut Maulidur Rasul, tahniah yang menyambut, yang meraihkan hari keputeraan baginda, cerita sejarah Nabi, sunnah dia. Itu bagus. Walaupun saya tengok ada satu video ustaz mana tak tahu lah baru ni kan, dia kondem-kondemnya orang nak sambut maulid. Benci betul dia orang dengan nak sambut maulid. Kita pun pening tengok ustaz ni kan, dia tak suka. Sebab dia kata Nabi tak pernah sambut dengan konsert, dengan qasidah, dengan macam-macam. Jadi kadang-kadang hati kita ni tak tahulah tuan-tuan. Orang buat baik je kot. Sambut maulid ni orang selawat, orang berqasidah, orang buat ceramah, orang buat forum, orang buat perarakan, kan? Tak ada apa masalah. Kau tak nak sambut, dia diam sudah. Yang marah-marah orang sambut kan? Yang orang buat maksiat, kita tak ada marah lah. Orang judi ke berzina ke menarak dan terang kan, buat benda-benda tak elok, tak ada pula kita nak sibuk. Yang orang duduk dalam surau masjid yang kita sibuk, bergaduh tak habis. Saya tengok ada satu kuliah baru ni, tajuk dia baca apa? Hukum baca kunut sembahyang subuh kan? Macam yalah tajuk tu, tapi kenapa nak dibesarkan tajuk tu? Itu maksud saya kan. Banyak tajuk lain yang lebih penting, berakidah, baguslah tajuk tu, tapi bila bercerita tajuk tu nanti dia akan jadi bergaduh. Dia akan ada dua geng. Satu geng kunut, satu geng tak kunut. Satu geng yang sapu muka lepas habis kunut, satu geng yang tak sapu muka. Satu geng kunut panjang, satu geng kunut pendek. Nanti dia akan bergaduh kan? Benda sunat saja tuan-tuan, tak payah kita gaduh-gaduh. Tak payah dibesar-besarkan bab furuk tu. Furuk tu dia panggil cabang lah. Bab cabang tak payah besar, kita besarkan bab usul. Dia punya pokok dia, akidah, itu usul.
Itu yang kena tanam elok-elok dalam diri orang Islam di Malaysia. Baru ni ada keluar statement 168 tak silap saya, lebih kurang 100 lebih, 150 lebih gitu, ajaran yang telah pun difatwakan sesat di Malaysia. Daripada 160 lebih tu, 114 masih aktif. 114 ni sama banyak dengan surah Al-Quran kan? Nombor dia tu masih aktif. Itu yang kita kena cegah, yang kita kena peringatkan masyarakat jangan terjebak hala di situ. Yang orang nak baca kunut ke tak baca kunut ke, orang nak baca talqin ke tak baca tahlil, tu biarlah tuan-tuan, tak payahlah digaduh-gaduhkan. Kan? As long as benda tu dia jadi zikir, dia jadi doa, dia jadi selawat, tak ada apa pun. Dah, biarlah orang nak baca-baca, kita tak nak baca, dia diam sudah. Tanam mayat, lepas tu balik. Dah, dia diam. Ya. Marah pula. Ya. Pakai buka tudung lebih dekat pertama. Saya ulas awal ni. Ya, tapi tak apalah, kita ulas balik. Tak ada masalah. Kan? Itu pun tadi saya dah ulas dah. Kan? Tak apa, dapat pahala tanya. Tak ada masalah. Kan? Jadi saya ulas dah tadi. Dulu pakai tudung, teruskan tanggal. Masa dia pakai tudung, dia kata dia rasa dia macam jauh daripada Tuhan. Sebab dia kata dia pakai itu sebab manusia. Jadi hari ni bila saya tak pakai tudung, saya rasa lebih dekat dengan Tuhan. Jadi kita dengar pun pedih kepala. Kan? Dia jadi engkau melanggar perintah Tuhan. Lepas tu kau kata engkau dekat dengan Tuhan. Dia jadi dekat macam mana lah. Jadi sangat bahaya. Lepas tu dia kata saya sedang mencari jalan saya sendiri. Tak boleh tuan-tuan. Kita hidup mana boleh cari jalan sendiri. Kita akan cari jalan yang senang, jalan yang mudah, walaupun benda tu haram kita akan cari sebab pilihan sendiri. Saya dah kata dah tadi, hidup ni jalan agama. Kita kena ikut jalan agama. Wa anna haza sirati mustaqima fattabi'u. Allah dah declare dalam Quran, inilah sesungguhnya inilah jalan aku, jalan Islam. Bukan jalan Islam je, Allah kata mustaqimah. Allah buat taukid dekat situ. Jalan Islam ni macam mana? Allah kata jalan yang lurus. Fattabi'u, ikutlah jalan aku. Bukan ikut kepala sendiri. Allah tak suruh kita ikut kepala sendiri. Kalau bab dunia nak ikut kepala, suka hati tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan nak makan apa, ikut tuan-tuan lah. Itu kepala sendiri. Tapi bab agama tak boleh. Oh hari ni aku tak nak sembahyang Zuhur. Mana boleh? Agama suruh kita sembahyang Zuhur. Zuhur tu kena 4 rakaat. Itu maksud dia lah. Jadi hati-hatilah tuan-tuan. Sebab hari ni banyak sangat penyelewengan yang berlaku. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita semua, insya-Allah. Dan Allah lindung kita, ahli keluarga kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Tajuk berikutnya mencintai alam. Kita akan sambung jadual kita hujung bulan depan, insya-Allah. Terima kasih muslimin-muslimat yang hadir. Dan seperti biasa, di luar sana kita ada tabung kebajikan dan pembinaan kompleks tahfiz Kampung Sungai Pagi Behrang yang sedang dibangunkan. Kalau ada tuan-tuan nak infak, silakan. Masuk cash boleh, QR pun boleh, tak bagi pun boleh. Tuan-tuan doalah projek tu berjalan lancar, insya-Allah. Kalau nak bagi zakat pun boleh juga atas nama fisabilillah. Terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.